Sempena tahun melawat Johor 2026, seluruh negeri bersiap siaga menyambut pengunjung dengan sejarah, rasa dan budaya. Visit Johor 2026 Plan. Dari utara ke selatan Johor, satu demi satu daerah tampil ke depan menunjukkan identiti mereka. Dan inilah Batu Pahat, daerah penuh cerita dari laut ke ladang, dari warisan ke inovasi. Terletak di pesisir barat negeri Johor, Batu Pahat menyimpan kisahnya yang tersendiri. Nama Batu Pahat berasal daripada legenda batu yang dipahat oleh tentera Siam yang singgah di Perigi Batu Pahat untuk mencari air bersih. Namun hari ini ia bukan lagi kisah pahat dan batu semata-mata, tapi kisah pembangunan rakyat dan daerah. Pantai Minyak Beku bermula di sini, tempat sejarah terpahat. Batu Pahatnya legenda asal nama daerah ini. Dan kalau nak rasa adventure, datanglah ke ATV Minyak Beku. ATV di tepi pantai, selit adrenalin dalam memori. Di Taman Botani Seri Medan, suasananya tenang, hijau dan mendamaikan. Taman Botani ini bagaikan rahsia alam di tengah daerah. Kita berada dengan Tuan Nazrul daripada Tourism Johor. So kita nak tanya Tuan Nazrul, apakah harapan atau inspirasi Tuan Nazrul untuk visit Johor 2026? Okey, pertama sekali untuk kita pun tahu tahun depan adalah tahun melawat Johor 2026. Sebab ini sasaran kajian negeri melalui Yang Amat Berhormat Datuk Long Hafiz kita, Menteri Besar Johor, tahun depan kita sasarkan pelancong 12 juta daripada domestik, dalam negara, dan lagi bagus kita nak perbanyakkan daripada luar negara juga. So kita target 12 juta dah tahun lepas hingga ke hari ini, dan mungkin pada tahun depan sekali kita akan pergiatkan lagi promosi kita dan juga menambah baik semua produk-produk bank kita yang ada di Johor. Batu Pahat bukan sekadar tempat, ia merupakan komuniti yang menyambut pelancong dengan hati dan tangan terbuka. Program seperti Yok Ronda Batu Pahat yang digerakkan oleh Pejabat Daerah Batu Pahat, Tourism BP, Majlis Perbandaran Batu Pahat dan Majlis Daerah Yongping serta Tourism Johor membuka ruang kepada pelancong menyelami denyut nadi sebenar daerah dan negeri. Tahniah Tourism BP kerana sangat komited dalam mempromosikan pelancongan dan pengancuran festival serta program yang memberikan impak kepada pelancongan di daerah Batu Pahat. Saya sekarang bersama Bos Q. Dia merupakan pengerusi Tourism BP. Okay, so sekarang saya nak tanya Bos Q untuk next year, visit Johor 2026. Ada apa-apa Bos Q nak share dengan kita? Okey, kalau ikut plan Tourism BP, visit Johor 2026 tahun depan. Tapi kita dah mula pada sekarang. That's why sekarang ni kita ada buat program Yok Ronda Batu Pahat. Kita nak naikkan produk Batu Pahat, pelancongan di Batu Pahat, dan kita bantu juga vendor-vendor lain. Tetapi bukan hanya di Batu Pahat saja, man. Kita akan jelajah tour ke daerah-daerah yang Seluruh Johor demi Visit Johor 2026. Usaha ini adalah amat penting kerana 2026 adalah tahun melawat Johor. Dari persembahan gambus, seni bangsawan ke pasar vintage atau pasar karat dan warung kampung, setiap pengalaman ini bukan hanya untuk dilihat tapi untuk dirasai. Nasi biryani Wak Gondan. Kalau dah sampai Batu Pahat, rugi tak singgah nasi biryani Wak Gondan. Nasi biryani dia bukan biasa-biasa. Berempah rapi, lembut berlemak, harum satu kedai. Setiap suapan rasa macam kenduri turun-temurun. Tapi kalau ikut sejarah, minat masak ni daripada kecil dah minat masak. Dalam ceburan memasak ni dah lebih kurang dalam 10 tahun macam tu lah. Tapi bila tengok orang makan, saya rasa kepuasan. Tengok orang berniaga maju, saya seronok. Bangsa sendiri maju kan, saya seronok. UK Farm pula bukan sekadar ladang. Ia memberikan vibe seolah kita berada di UK. Arena Warna iaitu pusat jualan produk tempatan. Nak cari buah tangan dari Batu Pahat, Arena Warna tempatnya. Dari keripik rangup, kuih tradisi dan sambal hingga ke kudapan moden. Semua hasil tangan usahawan tempatan ada di sini. Pasar Karat di Jalan Ibrahim. Terdapat banyak barang lama yang mempunyai jiwa lama terdapat di sini. Nostalgia bercampur dengan keunikan lokal Batu Pahat. Perak JKR Parit Sulong, tapak kolonial lama, sunyi tapi merupakan satu tempat yang kaya dengan sejarah, khususnya pada zaman Perang Dunia Kedua. Telah menyaksikan perubahan zaman. Galeri Datuk On, di sinilah kita mengenang tokoh negarawan Datuk On Jaafar, iaitu anak jati Johor yang merupakan penggerak bangsa dan suara rakyat. Bagi anda yang ingin rasa pelayaran santai di atas Sungai Batu Pahat, Yok BP Cruise adalah tempatnya. Antara makanan dan restoran yang patut dicuba di Batu Pahat adalah Bangsawan, sate dan mi Bandung Kak Lin, Halaman Seloka, Kopiku, Asam Pedas Teluk Nawasan, Tuk Sitam, Ceria Maju, Restoran Serindip, Pit Station,
dan mi racun Batu Pahat. Dan pelbagai lagi sajian kampung yang membawa rasa Johor yang sebenar. Batu Pahat bukan sekadar nama. Ia adalah cerita, rasa dan jiwa rakyat Johor. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow man.